Rupanya kat sini dia tapping je. Welcome back to my channel gang. Hari ni aku nak tukar monoshock aku. Monoshock aku boleh patah gang. Hari tu aku bawa motor, bawa pom meletup. Aku balik aku check rupanya monoshock aku patah gang. Aduh, nasib baik tak jadi apa-apa. Aduh, pisang mat. So hari ni aku nak tukar monoshock aku. Tapi tu lah, tangan aku sebelah je function, sebelah lagi tak function. Aku harap boleh lah aku nak buka kan. Tu dia guys, mono aku patah kan. Kalau kau boleh perasan dekat dia punya bracket tu, dia patah kat situ. Hari ni kita nak tukar, kita nak try monoshock daripada ESR. Nak tengok macam mana okey tak okey kan. So korang stay tune kan. Ok guys, kita dah buka. Kalau tengok nampak gila patah je tu geng. Syau. Kita buka dulu geng, nanti kita update lagi. So ni dia guys, patah guys. Rupanya kat sini dia tapping je. Habis pisang. So kita tengok brand ESR macam mana pula kan. Harap okey lah. Korang stay tune, tunggu aku pasang dulu. Lepas tu tengok kalau rajin aku dalam terus. Aku nak buka terus magat nak spray lain kan. Tapi tengok keadaan macam mana. Semuanya agak pisang. Aku tak ada warna 19. So agak leceh sikit lah nak buka. Ni untuk motor ni kalau korang tak pakai cover rantai, senang je korang nak buka kan. Tapi sebab aku pakai cover rantai, leceh sikit lah. Aku kena buka cover rantai ke beset pun sebelah kan. Cuma tu lah, kalau tak ada cover rantai senang sikit je. Soalan lah kan, so mana-mana nak dapatkan toolbox korang boleh tengok dekat aku punya TikTok shop kan. So nanti aku akan letakkan link dekat bawah. So ni pun sama untuk mudahkan kerja korang. So nak dapatkan rumah yang dekat depan ni, nanti aku bagi link kat bawah, korang boleh klik lah geng. So mana-mana yang baru jumpa aku di channel ni, korang jangan lupa subscribe, like, komen, share kan. So korang stay tune untuk aku pasang balik mono yang baru. So nanti kita tengok kejadian dia macam mana kan. Hari ni pun aku tak apa nak sihat So korang stay tune lah geng. Sekejap sikit geng, tukar mono yang sebelah tak function, nak angkat semua tak boleh. So mengharapkan tangan belah kanan tangan dominan. Tapi alhamdulillah dah siap pasang kan. Cuma dia nak pasang balik ke website tu je lah. Lepas tu semuanya aku tak adjust lagi dia punya rebound ni, tak ada apa lah. So tunggu aku siap pasang, nanti aku adjust rebound. Lepas tu nanti aku bagi dia punya feedback macam ni. So kalau korang nak dapatkan mono ESR ni, korang boleh klik dekat aku punya bag kuning dekat ni. So aku akan letakkan link dekat bawah geng. Mana baru jumpa channel aku ni, thank you. So aku harap korang tolong aku subscribe, like, komen, share geng. So berkicap sikit geng, tengok tangan nak gerak ni pun susah. Ni boleh macam ni ya. Jadi aku agak leceh sikit lah. Tapi aku berjaya, kira okey lah, alhamdulillah kan. So kita jumpa dekat next video geng. Stay tune. Okay geng, mono aku dah siap pasang. Cumanya want to find leceh nak adjust dia punya rebound tu kan. So kalau boleh korang adjust siap-siap lah. Ataupun kalau tangan korang kecil, senang lah nak adjust kan. Macam aku tadi agak leceh sikit, aku dah pasang, nak adjust dia punya rebound, tangan aku besar. So aku kena buka tayar sikit, aku kena longgarkan, baru aku boleh adjust dia punya rebound. Lepas tu mono ni geng, didatangkan dengan batang piston warna gold, dia punya ring warna hitam. So dia punya adjust spring tu warna purple, memang solid geng. So mana-mana yang nak dapatkan monoshock ESR ni geng, korang boleh tekan link dekat bawah geng, ataupun tekan dekat beg kuning di bawah geng. Lagi satu geng, mono ni didatangkan dengan 34 ke 35 step lah, lebih kurang macam tu lah. So dia punya rebound aku adjust 30 untuk masa ni. So aku tak try lagi macam mana. So nanti kalau untuk korang terpulang kat korang lah, korang nak adjust macam mana kan, nak adjust step berapa banyak itu
ikut keselesaan korang lah. So aku rasa tak ada apa lah gang. Aku rasa video aku start kat sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Mana baru jumpa channel aku ni, minta tolong korang subscribe, like, comment, share gang. Kita dah road to 1k subscriber gang. Aku harap sebelum 2026 ni boleh dapat lah, boleh achieve lah kan. Kalau tak boleh, kita cuba lagi tahun depan. Apa pun, thank you gang yang mana support aku. So kita jumpa dekat di next video gang, InsyaAllah. Assalamualaikum.